Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati lagi kasihi, saya ingin mengatakan di sini bahawa Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk menjadi sebuah universiti yang hebat dan berjaya suatu hari nanti. Tapi untuk menjadi sebuah universiti sedemikian rupa, kita harus punya jiwa dan kesungguhan. Kita perlu menjadi sebahagian daripada kekuatan dalam apa juga kelemahan dan kepincangan bangsa, negeri dan negara kita. Marilah kita satukan hati kita. Ketika mana mungkin hari ini kita berada di kepimpinan tertinggi universiti ataupun di peringkat paling bawah sebagai seorang tukang cuci sahaja atau kerani biasa yang tidak ada siapa yang ingat akan hari jadi kita, ada tiada siapa yang pedulikan kita. Hanya kita orang biasa-biasa di institusi ini. Kita datang kerja saban hari, tiada siapa yang melontarkan atau menghulurkan salam kepada kita. Kerana kita orang biasa-biasa. Jangan pernah kalian rasa kerdil dan kecewa akan itu semua. Kerana kalau tidak manusia memberi salam kepada kalian, tapi keikhlasan kalian datang untuk menabur bakti di universiti ini, pastinya terus direkodkan oleh para malaikat akan keindahan langkah-langkah kalian dan kesungguhan memberikan yang terbaik buat sebuah institusi bernama universiti. Jangan pernah kecewa sahabat. Andai kalian tidak diraikan, mungkin hari ini inilah sebahagian yang diraikan, mungkin ramai lagi tidak diraikan. Jangan pernah kalian rasa kecewa akan anugerah yang diciptakan oleh manusia, tapi rasa syukurlah kerana kalian masih lagi boleh sujud kepada Tuhan, menzahirkan kerinduan luar biasa dan datangnya kalian ke sini untuk berbakti kepada agama, bangsa, negeri dan negara. Itulah keindahan paling tinggi. Tapi andai kalian diberi pengiktirafan oleh institusi, maka syukurilah dan ucapkanlah terima kasih dan berjanjilah pada diri untuk terus memberikan yang terbaik untuk agama kita, bangsa kita, negeri dan negara dalam konteks dari sebuah universiti di negeri kita Kedah ini. Boleh sahabat semua? Jadi usahakan untuk memberikan yang terbaik. Sahabat-sahabat yang saya kasih lagi hormati, sebagai contoh, kalau boleh saya katakan, dalam kereta tadi saya sempat menukilkan, nak kata sajak tidaklah sajak, tapi bolehlah nanti saya kongsikan. Boleh tuan-tuan semua saya bacakan? Dalam kereta saya tulis, saya minta pegawai saya minta tolong Indonesia print lah. Tapi janganlah kalian berasa hati akan kata-kata ini. Tidak kutujukan akan bicara ini kepada kalian secara pribadi, melainkan hanya ungkapan sebuah harapan seorang pemimpin kerdil di sebuah negeri yang hari ini diberi amanah, yang kadangkala saya sendiri merasakan terlalu lelah untuk melakukannya dan takut di hadapan Allah tidak terjawab akan segala amanah yang diberikan itu tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Jadi sahabat, renungkanlah apa yang akan saya bacakan di sini. Mencari makna sebuah universiti. Apa makna menjadi sebuah universiti sekiranya bangsa semakin hilang jati diri dan harga diri? Sahabat, apa makna kita menjadi sebuah universiti sekiranya kita gagal memastikan dan mengangkat bangsa kita sehingga mereka hilang jati diri dan harga diri? Apa makna menjadi sebuah universiti sekiranya dewan-dewan kuliah masih sepi dari anak muda yang punya idealisme hebat untuk membangunkan agama, bangsa dan negeri serta negaranya? Sahabat, apa makna sebuah universiti kalau itulah yang berlaku hari ini? Mereka bagaikan terpasung di dalam dewan-dewan kuliah. Mereka tidak mempunyai ruang untuk membina dan percambahan idea bersama para profesor. Profesor mungkin merasakan dirinya hebat sehingga bicara anak mudanya, dinafikan kelantangan suara kerana idealismenya dibunuh oleh para profesor mengatakan kami lebih tahu dari kalian semua. Kalau itulah telah berlaku dalam dewan-dewan kuliah kita, maka itu hari malang yang sedang membawa kita kepada keruntuhan akan sebuah negara bangsa. Apa makna menjadi sebuah universiti sekira para pensyarah dan profesornya masih terperangkap dengan kecanduan mengejar kemasyhuran peribadi? Sahabat semua, apa makna jadi sebuah universiti? Saya juga dulu adalah seorang ahli akademik dan tidak pernah saya merasakan saya bukan ahli akademik. Tetapi apakah yang akan berlaku sekiranya kita para profesor, para pensyarah dihimpit oleh kecanduan untuk mencari kemasyhuran diri, tidak lagi untuk mengangkat umat, tidak lagi berusaha untuk memandaikan umat, tidak lagi berusaha melihat kekurangan diri,
Ketika mana kita melangkah ke dewan-dewan kuliah, kita tidak rasa insaf. Kita tidak rasa bahawa kita begitu rendah. Kita tidak rasa bahawa hari ini masyarakat dan umat sedang menderita. Sedang kita masih panggil diri kita profesor. Kita masih panggil diri kita ahli akademik. Kita masih kata kita ada doctorate. Kita masih kata kita hebat. Sedangkan umat sedang menderita di lorong-lorong kehidupan yang cukup derita untuk diangkat menjadi cerita kebanggaan sebuah bangsa. Tiada ruang melainkan air mata. Apa makna jadi ahli akademik? Sahabat-sahabat semua, apa makna menjadi sebuah universiti? Sekiranya dada para pendukungnya, baik ahli akademik atau pentadbir, masih dicengkam rasa kecewa, masih dicengkam rasa marah, benci, iri dan hasad seumpamanya. Apa makna menjadi sebuah universiti? Kita sering mencari-cari kesalahan-kesalahan kecil. Kelemahan pemimpin kita, kita menganggapkan mereka harus sempurna. Kelemahan seorang penjawat kecil di jabatan kita, kita menghukum mereka kerana tiada kesempurnaan. Apa makna sebuah universiti kalau kita tidak boleh memanifestasi, mendukung pemimpin, melengkapkan dia? Kerana kita tahu dia manusia biasa. Dan apa makna menjadi pemimpin kalau kita menghukum anak buah kita kerana kelemahan dia, sedangkan kita dilantik untuk memimpin dia? Apa makna menjadi sebuah universiti, sahabat? Apa makna menjadi sebuah universiti sekiranya para profesor dan pensyarahnya terus mengulang-ulang kuliahnya akan perkara sama? Sedangkan pembangunan dan ketamadunan bukan bergantung pada pengulangan, tetapi pada perkembangan ilmu. Berpuluh tahun kita mengajar, berpuluh tahun kita berkhidmat, kita melakukan perkara yang sama lagi dan lagi. Baik kita sebagai pentadbir ataupun pensyarah maupun profesor, perkara yang sama kita lakukan. Sebagai profesor, perkara sama kita ulang. Kita rasa anak murid kita tidak tahu akan cerita itu, sedangkan ia telah menjadi cerita mereka di luar sana. Mereka kata, ada tak profesor ni cerita akan tajuk ni? Ada tak profesor ni buat jenaka akan perkara ni? 20 tahun mengajar, kita ulang perkara sama. Kalau kita pentadbir, akan sampai kita dikenali sama ada kebaikan kita, alhamdulillah. Tapi kalau kelemahan kita, itu sesuatu yang menduka citakan sampai boleh diulang-ulang. Akan pendekatan kita yang tidak mesra kepada para klien kita, pelanggan kita. Mungkin kalau orang itu orang berjawatan tinggi dan seumpamanya, kita datangi mereka, santuni mereka dengan penuh kesungguhan. Tetapi kalau mereka orang biasa-biasa, kita tidak santuni mereka kerana kita merasakan mereka bukan sebahagian daripada kemuliaan. Sedangkan kemuliaan bukan milik makhluk, kemuliaan milik Tuhan yang Maha Esa. Mengapa kita sanggup melakukan perkara sedemikian? Kerana seorang ayah tua datang dengan motosikal buruknya ke kampus kita, mengharapkan untuk mendapat panduan daripada kita. Tetapi kerana kita melihat pakaiannya yang compang, yang lusuh dan kusam, tidak ada kasihan, melainkan hanya bicara yang menunjukkan bezanya kita dengan mereka. Kalau itulah yang berlaku, maka nanti kalau keruntuhan bangsa, nantikanlah kejatuhan sebuah institusi, nantikanlah bahawa kita akan dihina oleh mereka di luar sana kerana tidak ada jiwa. Dan inilah paling malang buat sebuah institusi pendidikan yang sepatutnya membina agama, bangsa, negeri dan negaranya. Sahabat-sahabat semua, akhir sekali dalam konteks sajak saya ini, ataupun apalah juga naratif ini dipanggilkan, apa makna menjadi sebuah universiti? Sekiranya ia masih menjadikan anak bangsanya, ia terus berusaha memandaikan anak bangsanya yang telah pun pandai untuk dipandaikan lagi. Tetapi anak bangsanya yang lemah dibiarkan melihat-lihat dari luar pagar universiti yang hebat ini, untuk menanti-nanti kalau ada sang profesornya, kalau ada sang pensyarahnya, sudi untuk membimbing mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Mereka tidak mampu sampai ke bilik-bilik kuliah kita karena mereka telah dihukum oleh pencapaian-pencapaian peperiksaan yang tidak membolehkan mereka sampai ke dewan kuliah kita. Dan kita juga menghukum mereka dengan kata lain, mereka hanya sepatutnya bersama kita dalam kelompok-kelompok yang kecil-kecil sahaja. Bilakah pintu-pintu pagar, bilakah pagar-pagar universiti akan dirobohkan
untuk memboleh umat datang belajar dengan para profesornya? Bilakah hari itu akan datang? Untuk melihat seluruh umat, bukan kerana pandainya boleh masuk universiti, tetapi kerana profesornya, universitinya memanggil umatnya untuk datang dan berguru dengan dia. Bilakah hari itu akan muncul dalam sejarah ketamadunan dan pembangunan bangsa, agama, negeri dan negara kita? Jadi kita biarkan mereka terus tinggal di lorong-lorong yang sepi, di denai-denai yang penuh dengan kehidupan yang menduka citakan. Kita biarkan mereka dalam keadaan gelap. Kita biarkan mereka untuk memikirkan nasib mereka sendiri. Kita hukum mereka. Tetapi kalau itu dapat kita atasi, sahabat-sahabat semua, kalianlah insan yang telah dikirimkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat, yang dinantikan oleh bangsanya, diharapkan oleh negerinya, ditunggu oleh negaranya, untuk membolehkan sesuatu yang selama hari ini telah lama memenjara kita, dapat kita rungkaikan dan kita bangunkan sebuah ketamadunan. Dan insya Allah, kalau kalian berani berjanji, bangkitlah jiwa-jiwa di Indonesia ini, agar kalian menjadi sebahagian daripada cerita kebangkitan umat Islam. Insya Allah setidak-tidaknya di negeri Kedah, bangsa kita Melayu dan juga negeri kita Kedah dan negara kita Malaysia secara amnya. Insya Allah. Boleh sahabat semua? Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihi, dengan kata lain, untuk kita berdiri hari ini, menjadikan diri kita sebahagian daripada kekuatan buat sebuah institusi. Buang jauh-jauh ego kita sebagai ahli akademik. Kita harus memastikan dewan-dewan kuliah kita dipenuhi dengan anak-anak muda, dipenuhi dengan penerus perjuangan kita, dan diajar mereka, disantuni mereka, agar mereka mempunyai keyakinan lebih kuat daripada kita, agar mereka menjadi lebih bijak daripada kita. Tidak merasakan diri kita lebih bijak daripada mereka. Katakan kepada mereka, aku mengajar kalian agar kalian lebih pintar, lebih bijak, lebih pandai daripada aku, agar kalian dapat mendepani zaman kalian yang lebih mencabar daripada zamanku. Jadi dengan kata lain, sahabat-sahabat semua, sebagai ahli akademik, junjunglah setinggi-tingginya akan amanah ini. Kalian jadikan, jangan biarkan bilik-bilik kuliah kalian sepi. Ada 2-3 orang pelajar sahaja, dan kalian merasa bahagia dengan jumlah pelajar yang kecil, kerana kerja kita mudah, nak marking paper, tak ramai orang dan kita nak periksa. Kalau itu berlaku dan ada bersarang di dada, itu tandanya kita telah mati rasa. Kita tidak ada lagi jiwa untuk mengajar anak bangsa. Kalau di bilik-bilik kuliah kalian tiada pelajar, maka nantikanlah keruntuhan dan nantikanlah masa yang akan menyaksikan bahawa bangsa kita akan dipandang hina kerana kita ramai tapi tidak lebih daripada buih-buih lautan sahaja, kerana tidak dipandaikan oleh para profesor pendidiknya. Jadi usahakan sambut segala gagasan universiti untuk meningkatkan jumlah pelajar, bagi membolehkan setiap sudut di universiti ini dipenuhi dengan mereka yang ingin belajar. Usahakan sahabat semua, rakan-rakan pensyarah, jangan biarkan hanya segelintir sahaja yang berusaha untuk menambah pelajar. Jadikan diri kita sebagai ejen perubahan ini. Rindui akan keindahan, keriuhan, akan suasana mereka yang ingin datang belajar ke kampus kita. Usahakan kepada pentadbir yang memberi dokongan kepada usaha pengambilan pelajar, usahakan sebaik mungkin untuk kalian dapat mendukung usaha mencari seramai mungkin pelajar kita. Hari ini kita tahu jumlah pelajar kita tidak sampai 4,000 orang. Kapasiti kampus ini mungkin boleh sampai 10,000 orang. Usahakan sahabat, tidak akan datang orang dari luar sana untuk melakukan buat kita. Kitalah tangan-tangan kita, segala jerih perih kitalah yang membolehkan pertumbuhan jumlah pelajar ini. Kalau semua kita di sini, baik ahli akademiknya, bahagian pemasarannya, bahagian antarabangsanya, bahagian pentadbirannya bekerja sebagai sebuah pasukan, maka kalian akan dilihat sebagai satu ketumbukan luar biasa yang hadir hari ini pada ketika ini untuk memajukan universiti ini dan menjadikan universiti ini universiti pilihan kepada seluruh anak bangsa kita. Jangan kita remehkan universiti kita sendiri. Kadang-kadang kita sendiri meremehkan universiti kita. Kita sendiri menceritakan kelemahan universiti kita. Bukan tidak boleh diceritakan, tetapi atas apa tujuan kita lakukan itu semua?
Kerana kita rasa kecewa seperti saya kata tadi, dada kita masih dicengkam, rasa kecewa, benci, marah, maka kita nyatakan, sedangkan di sini tempat kita mencari rezeki. Di sini kita membina sebuah kehidupan. Di sini gaji yang kita terima itu kita kirimkan pada ibu dan ayah kita di kampung. Di sini gaji kita terima itu kita hantar pada anak kita masih bersekolah atau di universiti. Mana mungkin kalam-kalam kalian, mana mungkin bicara kalian boleh meletakkan universiti ini dalam keadaan sebegitu hina? Kenapa kalian merasakan dia tidak sempurna? Kalau itu berlaku sahabat dalam sebuah institusi, maka kita adalah sebahagian daripada racun yang sedang membunuh. Kita adalah kanser yang sedang membunuh institusi ini. Tapi kalau kalian bangkit dan berjuang, dan kalian berusaha, segala kepincangan, akulah yang akan memperbaikinya. Akan kusempurnakan akan segala kerosakan yang berlaku. Akan kubaiki segala kerosakan yang telah ada. Akan kuusahakan dalam kemampuanku. Dan kumohon pada Tuhan agar berikanlah aku ilham dan kekuatan untuk melakukannya. Sahabat, kalau itu pilihan kalian, kalian insan kiriman Tuhan sebenarnya ke universiti ini. Sahabat-sahabat semua, itu bukan cerita ahli akademik saja, sama dengan pentadbir. Kita ingin bicara tentang sesuatu yang hebat dan berjaya. Kita bina kehebatan itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu, melainkan kaum itu berusaha mengubah nasibnya sendiri. Sahabat-sahabat orang agama, sahabat-sahabat semua para asatizah, sahabat semua lebih arif daripada saya yang jahil ini. Kalau kita beriman kepada ayat tersebut, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang di luar daripada itu, yaitu melainkan berusaha dan berjuang untuk memastikan institusi ini akan gemilang. Kalianlah yang akan membangunkannya. Bersama-sama kita, insyaAllah, saya sebagai Esko Pengajian Tinggi akan melakukan yang terdaya saya. Mengapa saya 2 hari lepas di sini? Hari ini datang lagi. Kerana saya rindukan kalian. Saya sayangkan kalian. Saya sayangkan universiti ini. Saya ingin lihat dia berjaya. Sama ada saya diingati atau tidak, itu tidak penting. Itu semua tidak ada dalam kamus kehidupan saya. Saya ingin melihat sebuah institusi 20 tahun akan datang bernama UNISYAM akan menjadi kebanggaan negerinya, bangsanya, agamanya dan negaranya. Jadi sahabat semua, mari kita kerja sama-sama. Kalau kita pentadbir buat yang baik-baik, kita usahakan. Kalau kita ingin rasa hebat, kita kerja sama-sama dan hebatkan bersama. Lihatlah keruntuhan Empayar Melaka. Ketika mana kita lihat pada ketika itu, sebuah empayar Islam yang hebat, tersergam dan dikagumi dunia. Dikisahkan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa lingua franca. Diucapkan oleh para pedagang yang datang daripada timur dan barat. Berbahasa dalam bahasa kita. Tetapi kerana pengkhianatan dari dalam istana itu sendiri, yang mana telah membuka pintu kota ataupun syah bandarnya pada ketika itu, maka telah jatuhlah sebuah empayar. Dan sehingga ke hari ini deritanya masih kita rasa. Sepatutnya tersegam itu adalah ketamadunan bangsa, bukan Eva Musa yang diagungkan sebagai tanda penjajah telah sampai. Tapi kalau kita tidak usahakan sahabat, kita akan mungkin 20 tahun akan datang Indonesia diambil alih oleh institusi pendidikan lain. Mungkin diambil alih oleh orang lain. Kita merasakan sesuatu harus dilakukan dan perubahan perlu dibuat. Dan rupanya perubahan itu berlaku dengan kita diambil alih oleh orang lain. Kita mungkin dijual kepada orang lain. Kita mungkin tidak lagi menjadi sebahagian daripada UNISYAM, tetapi kita hanya menjadi sebahagian daripada sejarah UNISYAM. Dan sejarah yang mungkin menduka citakan. Sebab itu, kita semua harus bangun dan bangkit, berganding bahu di bawah kepimpinan Naib Chancellor. Prof. Amy tak pesan pun ayat ini pada saya. Tidak ada satu pesanan pada dia. Dia kata, YB, tolonglah sentuh bab-bab ini untuk sesuatu bagi mendokong saya sebagai Naib Chancellor. Tidak ada pesanan itu. Ia datang dari lubuk hati saya. Sebab saya adalah kalian sahabat semua. 23 tahun saya menghambakan diri saya sebagai ahli akademik dari paling bawah sebagai pensyarah biasa sehinggalah jawatan nombor 1 di universiti. Tidak pernah rasa bangga dalam diri saya akan jawatan itu semua, melainkan amanah yang saya paling takut. Dan saya syukur Allah selamatkan saya, Allah keluarkan saya ketika mana saya berada di puncak
ketika di sebuah universiti. Tidak ada kedukecitaan. Melainkan saya bersyukur kerana rupanya Allah ingin beri saya di satu pentas lain untuk bersama lebih banyak sahabat-sahabat daripada universiti dalam konteks ini. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk menjadi seorang pensyarah dan juga sebagai pentadbir, kita sebagai universiti mesti menjadikan universiti kita adalah sebuah gedung ilmu. Kita perlu banyak buat kajian. Kajian-kajian boleh memecahkan kebuntuan umat, kebuntuan negeri, kebuntuan negara, kebuntuan bangsa, kebuntuan dunia. Dipecahkan oleh para pemikir, para profesor, para ahli akademia yang ada di universiti-universiti. Usahakan, renungkan, muhasabah diri kita. Ketika mana kita lalu dengan kereta besar kita, dengan gaji besar kita, mungkin kita mampu beli kereta mahal, harga 100,000, 200,000, 300,000. Kita lalu dengan rasa bangga dan puas sebagai individu yang aku telah mengecapi ketinggian, the pinnacle of knowledge sebagai seorang scholar, iaitu sebagai seorang doktor contohnya, dan akhirnya menjadi seorang profesor. Tapi tanpa kita sedar, kita sedang melalui lorong-lorong jalan-jalan kehidupan masyarakat yang rumah di kiri kanan jalan raya itu hampir roboh dan runtuh. Dan kita tidak rasa bersalah, tidak memandaikan anak-anak yang kecil, anak-anak kecil yang ada di dalam rumah itu. Tidak kita nanti dan pesankan pada mereka, belajarlah sungguh-sungguh. Saya menunggu kalian di UNISYAM nanti untuk kalian berguru dengan saya. Kita hanya lalu depan rumah-rumah orang miskin. Sedangkan apa yang kita miliki hanyalah pinjaman dari Tuhan yang Maha Esa. Hanya pinjaman. Walau berapa ribu hadis kita hafal, adakah kita seorang al-hafiz? Ataupun apa juga kitab-kitab yang telah kita baca, kita kupas, kita ajar. Sedangkan umat sedang menderita. Dan pada malam hari dia sujud pada Tuhannya. Dan dia menadah tangannya. Dan dia kata, Tuhan, manakah para murabi yang sepatutnya mendidik anakku? Mana semua itu? Kita harus berdiri depan Allah nanti dengan tunduk malu. Jadi kita harus bersedia, sahabat semua. Buat kajian-kajian. Bagaimana membolehkan kita membangunkan sesuatu, mengupas, memecahkan kebuntuan. Membuat kajian-kajian yang membolehkan akhirnya, insya-Allah, kita dapat memberikan pendidikan terbaik buat umat. Jadi sahabat-sahabat semua, para pensyarah yang saya hormati dan kasihi, buat kajian. Biar kita kaji biasa-biasa dahulu, tapi usahakan peningkatan. Jangan buat kajian semuanya exploratory sahaja. Jangan fundamental sahaja, kena sampai applied dan sampai ke tahap tertinggi. Sehingga kita boleh mengangkat diri kita. Kita bukan generasi terbaik, tapi persiapkan dengan ilmu penyelidikan itu dapat kita wariskan kepada generasi baru untuk membolehkan mereka, pelajar-pelajar kita, memahami akan apa itu penyelidikan dan bagaimana untuk kongsikan dapatan bagi membolehkan umat diberdayakan, bagi membolehkan umat dimajukan, bagi membolehkan ekonomi dibangunkan, bagi membolehkan banyak perkara yang hari ini lemah dan pincang dapat dibaiki dan disempurnakan. Usahakan sahabat semua, buat penyelidikan sungguh-sungguh. Jangan satu penyelidikan dalam penilaian prestasi kita pakai 4 tahun. Pakai 3 tahun, pakai 5 tahun. Kita dapat grant, memohon grant, kita kata dapat markah. Lepas tu dapat grant, markah lagi. Lepas tu buat start data collection, markah. Lepas tu tahun depannya kita buat tulis report, markah lagi. 5 tahun satu kajian. Usahakan to have more kajian, not only depending on your research grant, but any other research that you can commit and give as to build the society, as to build the community, insya-Allah sahabat. Yang tu satu hal. Kan? Macam contoh kita buat penerbitan dah kaji, tulis. Jangan kita hanya buat kajian dan kita dapat laporan dalam CV cantik, dapat grant FRGS, dapat grant TRGS, dapat grant industri. Kita rasa gembira dalam CV kita, dalam prestasi kita, dilaporkan, direkodkan, kita rasa puas dan bahagia. Tetapi kembalikan diri kita, tanya diri kita, adakah ini yang diinginkan oleh umat? Adakah ini yang dinantikan oleh bangsa? Atau aku hanya memikirkan tentang diriku? Kalau kita masih dalam kecanduan kejayaan pribadi, maka nantikanlah kehinaan buat bangsa dan negeri.
Sebab itu saya kata, kita buat research, buat sungguh-sungguh. Belajar teknik macam mana nak dapat grant-grant daripada kerajaan. Usahakan belajar dan belajar lagi. Usahakan sehingga kita menjumpai dan kita menjadi faqih. Kita arif dalam ilmu untuk mendapatkan grant-grant ini. Dan kaji bukan hanya sekadar kajian yang dilengkapkan dan dilaporkan dan disimpan di rak-rak buku kita dengan ketebalan beratus muka, tetapi tidak dibaca oleh sesiapa, melainkan hanya untuk kegunaan promosi kita untuk menjadi seorang profesor mungkin pada ketika dan masanya. Bukan salah tuan-tuan, tidak salah, tetapi perlu dikembangkan. Bayangkanlah yang kita peroleh grant itu daripada taxpayer money. Dapat 50,000, dapat 100,000, dapat 1 juta. Daripada orang yang mengharapkan pendidikan kita dapat dimaju dan dibangunkan, disalurkan ratusan juta untuk penyelidikan, tetapi duka citanya disimpan di rak-rak buku sahaja selepas diselesaikan. Ini adalah satu tragedi dalam dunia pendidikan hari ini. Jadi kita kembalikan, kita mula di Inisham ini. Setiap kajian kita usahakan kongsikan. Hari ini bukan lagi cerita market push, is about market pull. Sebab itu kajian bukan kajian yang kita rasa nak buat. Kajian perlu berteraskan kepada isu kemaslahatan umat. Tak kiralah bidang apa. Baik bidang perubatan, bidang sosiologi, bidang perniagaan, bidang ekonomi. Apa yang berlaku hari ini dalam sudut ekonomi kita nak kaji. Dalam sosiologi kita nak kaji. Dan ini yang kita harus usahakan. Bukan kita buat grant proposal, lepas tu kita dapat grant, kita tulis, kita buat research, kita bentang, kita publish dalam Scopus Journals. Kita rasa puas, Tuan. Bantulah saya. Iaitu untuk sama-sama memperbaiki dan melakukan anjakan paradigma. Kita harus berubah. The change that we are waiting for is ourselves. Perubahan yang sedang ditunggukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita usahakan untuk membuat kajian-kajian tersebut. Dan usahakanlah universiti juga ada dana. Jangan kita replicate kajian yang sama lagi dan lagi. Kerana kita hanya mahir tentang perkara itu. Dan kita dapat daripada satu agensi ke satu agensi perkara yang hampir sama, tanpa nilai sumbang balik kepada agama, bangsa, negeri dan negara, yang sehingga semua dapat merasakan luar biasa hebatnya. Usahakan sahabat, saya lontarkan ini bukan untuk merendahkan kalian, tapi untuk mengangkat semangat kalian. Tidak perlu menjadi naib chancellor, tidak perlu menjadi timbalan naib chancellor, tidak perlu untuk menjadi profesor pun dahulu. Boleh hanya sebagai seorang pensyarah biasa, tapi punya jiwa dan kesungguhan. Dalam setiap langkah dan tulisan, dalam setiap bicara dan kesungguhan, semuanya diniatkan untuk mencari keredaan Tuhan, bukan kemasyuran atas akibat kecanduan kemasyuran diri. Jadi sahabat-sahabat semua fikirkan, ya. Jadi kalau ada insentif dan apa semua itu, anggaplah itu hanya sekadar untuk membuatkan kita ada rasa sokongan daripada institusi. Saya difahamkan ada diberi ya insentif-insentif kepada penerbitan dan seumpamanya. Alhamdulillah. Tetapi andai kata suatu hari nanti tidak ada, jangan pernah kalian berhenti menulis dan membuat kajian. Jangan jadikan wang ringgit itu sebagai candu kepada kesungguhan. Jadikan diri kita sebagai pejuang kepada sebuah perjuangan yang Allah telah pilih kita dalam dunia pendidikan. Tidak di medan perang, tidak di medan ekonomi, tidak di medan-medan lain, tapi dalam dunia pendidikan kitalah para pejuang yang Allah kirimkan. Dan tanya diri kita, adakah benar aku seorang pejuang agamaku, bangsa, negeri dan negaraku? Sahabat-sahabat semua, dalam konteks kita sebagai pensyarah dan juga pentadbir universiti, kena buat kerja efisien pentadbiran. Kita kena ada, hari ini hari quality. Kita must exceed people expectation. That is the KPI for every single one of us. Exceed people expectations. Itu terbaik. Meeting people expectation, itu biasa.
Tapi kalau below people expectation, itu satu dosa. Below people expectation, satu dosa. Meeting people expectation, itu sudah semestinya. Karena itulah sasaran kerja. Exceed people expectation, itulah pemaju agama, bangsa, negeri dan negara. Jadi kita harus tanya diri kita sebagai pentadbir, sebagai pensyarah, sebagai ahli akademik. Kita di mana? Below people expectation? If you are below people expectation, tuan-tuan, kita harus rasa sedih, gusar, dan perlu menitiskan air mata. Karena aku telah gagal, wahai Tuhan, untuk memberikan, untuk melunaskan tanggungjawabku. Bagaimana harus ku berdepan dengan ribuan orang di padang mahsyar kelak yang mendapat perkhidmatanku, tetapi perkhidmatan aku begitu rendah nilainya, bukan hanya di pandangan manusia, tetapi dalam buku catatan amalanku yang dituliskan oleh para malaikat. Aku rasa malu apabila dibentangkan di padang mahsyar di depanmu, Tuhan. Kalau ada rasa itu, ada rasa diri, ada hubungan dengan akhirat, sahabat semua, mana mungkin di dunia ini kita nak melakukan semua itu tanpa kesungguhan dalam kerja. Sebab kita dipertanggungjawabkan di sana. Semua kerja kita bukan habis di dunia. Semua yang kita lakukan, even helaan nafas akan dikira oleh Allah SWT. Helaan nafas dalam melakukan dosa, helaan nafas dalam melakukan ibadah. Semua helaan nafas, langkah, fikir dan seumpamanya akan dihitung di sana. Jadi sahabat-sahabat semua, usahakan. W. Edward Deming, dia pernah pergi ke Jepun. Dia adalah guru quality. Edward Deming ni, dia adalah seorang guru quality. Dia dipanggil oleh kerajaan Jepun dalam satu program untuk bersama berkongsi ilmu dia, kebijaksanaan dia, kepintaran dia, ketajaman fikir dia sebagai seorang profesor, seorang guru dalam bidang kualiti dengan kepimpinan syarikat-syarikat di Jepun. Kita tahu Jepun pun sebuah negara hebat. Tetapi Edward Deming ini sebagai individu jauh lebih hebat daripada orang Jepun itu sendiri yang kita rasa mereka telah hebat. Maka dalam satu program dijemput khas dia daripada Amerika datang ke Jepun, ke Tokyo. Dan dia telah ditempatkan di sebuah hotel dan di situ ada conference room. Katakanlah mesyuarat itu bermula pukul 9 pagi, contoh dia sampai tepat on the dot, on time, in time. On time 5 minit sebelum, in time right exactly that minute. Contoh dia. So he arrived, dia tengok ada sebahagian para eksekutif Jepun ini telah ada di meja-meja mereka menunggu dia untuk memulakan programnya. Sedang dia bercakap, sedang dia memulakan presentasi dia, perkongsian dia, datang satu orang masuk. Cakap lagi. Tak lama betul datang lagi satu orang masuk. Datang orang ketiga. All these are top-notch senior officer of Japanese corporation. Dia terus kata thank you very much. Dia ambil semua bahan, dia letak dalam briefcase dia. Dia ambil bag dia. He walk off. And he asked the secretariat, send me to the airport. I'm going back to America. Everybody was shocked. Dia kata, Mr. Deming, please, what happened? Dia kata, you guys, Japanese, you are not ready yet to embrace what quality is all about. Even though you are a great nation, but to me, you are not ready. And I do not want to waste my time to be here today. I will be back if you are ready. Hebat tak hebat? Itu Edward Deming. Right? Kita pun kalau nak sebut Edward Deming, Allah dah bersumpah demi masa. Dah ada satu surah khas. Setuju? Edward Deming belajar dekat situ mungkin. Kita yang baca Quran, hafal Quran, kita dah fasih, faqih, terjemahan, tafsir, semua lengkap. Do we embrace? Tadi pun saya lambat 5 minit. Sebenarnya saya datang awal. Sebab dimaklumkan 9.45 ketibaan saya.
tengah jalan, ini bukanlah nak salahkan kepimpinan, baru dapat mesej, session saya start 10.25. Saya cakap pegawai khas saya, kita balik ke teruskan? Janji 9.45, masa tukar 10.25. Tidak dimaklumkan kepada saya. 9 saya dah pergi bersarapan tepi gate tu, sampai dekat 9.45 saya kat tepi gate tu. Right? Sebab apa? Sebab nak anjak ke 10.25. Miscommunication, saya maafkanlah. Saya taklah garang, tapi saya kata kita teruskanlah. Ini pun satu juga, attention to details. Attention to details. Tak apa ni jadi kat saya. Kalau jadi kat MB atau jadi kat orang yang lebih besar, saya tak besar mana, tak perlu pembimbang. Betul tak? This is what we call attention to details. The change of command. Who is who? Untuk menyampaikan mesej ini, kalau berlaku perubahan masa dan seumpamanya, siapa bertanggungjawab untuk memaklumkan? Dalam kejadian ini tidak dimaklumkan kepada saya lah. Dan saya tak marah. Saya tahu tidak ada kesempurnaan, tetapi jangan diulang-ulang. Improve it. Attention to details. Jadi insya-Allah kita akan lebih baik. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam usaha kita untuk memajukan universiti kita, kita adakan anugerah ini, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang atau APC ini, atau dipanggil dengan secara khususnya quality, iaitu Hari Majlis Anugerah Quality kita. Jadi usahakan dalam konteks tadi, dah pengajaran saya sentuh, pendidikan saya dah sentuh, right? Pentadbiran saya dah sentuh. Pentadbiran jangan letakkan hanya segelintir sahaja yang berusaha bersungguh-sungguh nak memajukan universiti ini. Jangan tuan. Jangan letak diri kita di luar daripada bas yang sedang dibawa oleh seorang Naib Chancellor ataupun kepimpinan universiti. Be part, join. Walaupun kita biasa sahaja, tak mengapa. Walaupun kita hanya tukang bancuh kopi ataupun kita hanya tukang bawa kertas kerja, kita apa juga jawatan, ceritakan aku sebahagian daripada usaha transformasi UniSyam dan aku mahu menjadi sebahagian daripada cerita itu. Walaupun suatu hari nanti ketika mana UniSyam berada di puncak kegemilangan, tiada siapa pun kata kejayaan universiti ini adalah sebahagian daripada usaha dan kontribusi kamu. Walaupun dengan tak kata kita. In one fine morning, tuan-tuan, saya selalu menggunakan contoh ini. Mungkin tuan-tuan pada ketika itu dalam tempoh 20 tahun daripada hari ini, most of us have retired. Mungkin. Yang younger generation mungkin you still around. Tapi most of us have retired by then, 20 years from now. Kalau dipanjangkan umur, kita masih ada boleh melihat lagi UniSyam ni terus bergerak maju. Dan pada ketika itu dalam satu pagi mungkin dalam telefon tuan-tuan, hari ini surat khabar pun dah jarang orang baca, nak kata dalam surat khabar mungkin tidaklah. Online newspaper mungkin, atau whatever, kan, yang mana menjadi rujukan pada masa itu 20 tahun akan datang. You come across to satu news mengatakan pada ketika itu UniSyam adalah Universiti Al-Azhar Timur Asia ataupun Al-Azhar Asia, ataupun lebih baik daripada Oxford, ataupun lebih baik daripada apa juga universiti yang ada di Malaysia. Nak kata baik pada Oxford tu mungkin 20 tahun tak sampai lagi lah. Mungkin dalam ambil masa 200 tahun lagi. Tapi nothing is impossible. Right? Tapi katakanlah di dalam negara ini, UniSyam 20 tahun akan datang, visi letak sasaran, kita nak jadi paling tidak top 10 universiti di Malaysia ini. Pada pagi itu tuan-tuan baca cerita kejayaan ini, you akan rasa, tuan-tuan rasa bangga sangat. Sama ada siapa pun kata, tak ada siapa pun kata tahniah. Contohnya dekat sini Cik Fahmi lah. Kata tahniah Cik Fahmi kerana UniSyam telah menjadi antara 10 universiti terbaik di Malaysia. Tak ada siapa pun ring his phone. Right? Tidak mengapa. Dan jangan kecewa. If your wife next to you atau husband next to you, just cerita kat dia, abang ataupun sayang ke whatever you call her, I'm part of this success story. I was part of this journey. I feel proud today. Sebab apa yang telah aku tanam, benih yang aku semai dan tanam 20 tahun dahulu, hari ini telah membuahkan hasilnya. Tidakkah itu bahagia tuan-tuan? Itu membahagiakan, bukan wang ringgit. Jadi usahakan. Jadi dalam manajemen pun ada dipanggil Rule of 80-20. Rule of 80-20. Pernah dengar Pareto Rule of 80-20?
20% of the 80% performance, whatever achievement you guys, achievement university ni, whatever achievement, 80% of the performance coming from the top 20% of your workforce. 20% of your performance, of an institution performance, coming from 80% of your workforce. Nampak tak? The imbalance. 80% pencapaian institusi datangnya daripada top 20 workforce dia. 20, kalau ada 10 pekerja, 2 orang pekerja ni, atau 100 pekerja, 20 pekerja ni yang menyumbang kepada pencapaian 80% pencapaian. Whatever pencapaian lah. Malangnya 80%, iaitu 80 orang pekerja pula daripada 100 orang tu hanya menyumbang 20% daripada pencapaian keseluruhan. That day is a very sad day. And it's happening. It's happening. Jadi ini yang kita nak, kalau boleh, kalau kita orang Islam, kita embrace Islam, kita embrace apa Nabi kata, kita harus menyempurnakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kita takkan ada rule 80-20. Kita mungkin terbalik. Kita terbalik, not 80-20. Kita that Pareto 80-20 irrelevant to Muslim. Because all of us 100% are committed, passionate untuk mencapai kejayaan apa juga yang telah disasarkan. Itu baru jadilah. Tapi hari ini kita embrace rule of 80-20. Barat kata macam tu, kita embrace dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih dan hormati, jadi dalam perkara ini, apa yang boleh saya katakan, dah panjang saya cakap kat sini, kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita ejen perubahan. Dalam agenda The Greater Kedah, kita ada satu trust berkaitan bakat. Kemana lagi negeri ini ingin berharap kalau tidak kepada institusi miliknya sendiri, iaitu UNISYAM. Sahabat, bagi tahu saya, adakah kita 2-3 universiti milik negeri di negeri kita hari ini? Tidak ada. Ada UNISYAM saja. Inilah harapan negeri kita. Sebab itu dalam ucapan saya dan Cordoba of Kedah, kita kalau boleh nak lihat IKDAR jadi universiti. Kita nak lihat KIDU jadi universiti. Kita nak lihat pondok-pondok dijadikan konsortium, akhirnya boleh dibangunkan sebuah universiti. Satu pondok jadi satu kuliah, pondok kedua kuliah lain, pondok ketiga jadi kuliah lain. Jadi kita ada 10 pondok, kita form jadi satu universiti. Ini yang saya kata, di manakah pemikir-pemikir agama, pemikir-pemikir bangsa untuk menggerakkan idea-idea yang pastinya tidak akan datang para profesor dari Harvard, Yale dan Cambridge untuk memikirkan ini semua buat kita. Tidak akan datang. Melainkan kita macam mana nak mengupayakannya. Macam mana KISMAC hari ini hanya sebuah technical institute nak dijadikan sebuah universiti teknologi suatu hari nanti. Macam mana K-Techno di Kulim High Tech Park nak jadi sebuah universiti teknologi suatu hari nanti. Hari ini state sedang memikirkan bagaimana Kulim High Tech Park nak jadikan High Tech University. Infineon jadi sebuah fakulti, Osram jadi sebuah fakulti, Intel jadi sebuah fakulti, Ryzen Solar jadi sebuah fakulti. Satu tempat di mana all the top-notch MNCs are there, kita nak encapsulate dia, dan di situ ada sebuah universiti berteknologi tinggi. Ini semua boleh kita buat. Jadi sahabat semua, barulah Cordoba of Kedah menjadi pusat keilmuan dunia. Dapat kita realisasikan. Dari seluruh pelosok dunia datang untuk belajar dan berguru dengan kita. Dan saya ingin pesan di sini, bukan era kita yang akan melihat kegemilangan itu. Kita didatangkan, we are sent here not to claim all the glory, tetapi to prepare for the future generation of this university, professors and all, untuk mereka bersiap menjadi barisan terbaik, pendidiknya, ahli akademiknya, profesornya, pentadbirnya. Kita hanya dihantar Tuhan untuk membuat persiapan kedatangan mereka yang pada ketika itu akan memacu dunia sebagai sebuah pusat keilmuan paling hebat di rantau Asia, kalau tidak di dunia. Dan itu tidak mustahil untuk dilakukan. Sekiranya sahabat-sahabat semua punya jiwa kesungguhan dan iltizam yang luar biasa untuk melakukannya.
Pada ketika itu mungkin saya pun dah tak ada, majority of us are not here, tetapi kita telah mempersiapkannya. Jadi usahakanlah sahabat-sahabat semua kembali kepada apa yang kita fokuskan pada hari ini. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Sekretariat yang menganjurkan Majlis Anugerah Kualiti 2024 ini, dan saya mengharapkan agar ianya tidaklah bersifat one-off event, sehingga tahun hadapan kita boleh nampak kesungguhan. Usahakan sahabat yang mana sedang buat PhD, habiskan PhD kita. Yang mana telah ada PhD, manfaatkan kefahaman, keilmuan yang kita ada untuk buat kajian-kajian lagi dan lagi bagi memajukan agama, umat dan bangsa. Yang mana mengajarlah sungguh-sungguh. Jangan biarkan kutub-kutub kanah kita sunyi dan sepi daripada anak-anak mudanya yang terus membuka kitab-kitab untuk mempelajari dan terus bertanya dengan sang profesor akan ilmu yang dia tidak pasti. Dan kalian terus ada di sisi untuk memandaikan umat. Kalianlah sebenarnya murabi yang dinanti-nanti oleh umat, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan kalian. Tidak berniat saya untuk menyinggung kalian. Ketinggian kalian di pandangan Allah SWT lebih tinggi daripada saya yang terlalu banyak kelemahan dalam konteks apa jua perbuatan dan tindakan. Tapi izinkanlah saya untuk menghulurkan salam persahabatan agar kita sama-sama apabila kembali kepada Sang Pencipta Allah SWT di padang mahsyar, kita akan merasa bahagia punya sahabat-sahabat yang saling mendoakan dan saling bergandengan untuk membolehkan suatu impian demi agama kita, bangsa, negeri dan negara kita. Regardless juga dalam konteks agama dan bangsa. Siapa juga suatu hari nanti universiti ini bukan hanya untuk orang Islam sahaja, tetapi kepada seluruh umat manusia yang ingin mencari kebenaran dan ketinggian ilmu. InsyaAllah kesinilah mereka. Pada ketika itu, itulah hari-hari yang sangat bahagia buat kita semua. Jadi kita usahakan sahabat-sahabat untuk mencari kekuatan yang mungkin selama hari terpisah-pisah karena sedikit perbezaan dan perselisihan. Tetapi itu semua hanyalah rempah ratus ataupun perkara-perkara yang boleh kita susun kembali. Hulurkan salam permaafan, kita bentuk sebuah kekuatan. Jangan kita rasa bangga dengan apa yang kita milikan. Dan jangan kita rasa bahawa orang harus minta maaf kepada kita kalau ingin memulakan persahabatan. Kita hulurkan, tunjukkan ketinggian kita dalam usaha untuk membolehkan sesuatu harapan dapat dijadikan satu rasa yang sama dalam usaha mendapatkannya. Jadi saya yakin dan percaya kalau itu semua dapat kita lakukan, kita bersihkan hati kita, kita perbetulkan niat kita, kita tekuni jalan-jalan kita itu dengan kesungguhan untuk mencari redha Tuhannya. Saya yakin dan percaya tiada siapa yang boleh menafikan kebangkitan sebuah universiti bernama UNISYAM. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Anugerah Q 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.